Sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi membabitkan anggota tentera, anggota polis dan pasangan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi awal dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 pada 28 Julai. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, 38 pusat mengundi awal dibuka di seluruh Negeri Sembilan bermula jam 8 pagi. Beliau melalui kenyataan berkata, SPR merakamkan penghargaan kepada pihak pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Negeri Sembilan, Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM, petugas media serta semua pihak yang terbabit secara langsung dan tidak langsung atas segala kerjasama dan sokongan diberikan kepada SPR. Pengundian awal membabitkan keseluruhan sebanyak 22,339 pemilih dengan 16,467 orang mengundi secara fizikal, merangkumi 11,293 tentera dan pasangan serta 5,174 polis dan pasangan, manakala selebihnya mengundi secara pos.